Rejim Iran secara rasminya hidup dalam realiti alternatif. Walaupun kehilangan pemimpin tertinggi mereka dan tentera mereka musnah sepenuhnya, Teheran baru sahaja mengeluarkan senarai tuntutan khayalan untuk menamatkan perang ini, mengarahkan Amerika Syarikat membayar mereka berbilion dalam bentuk pampasan dan meninggalkan Timur Tengah sepenuhnya. Washington sudah pun tolak perjanjian ini tanpa mengejutkan sesiapa. Amerika Syarikat membalas dengan ultimatum 6 perkara menuntut pemusnahan penuh program nuklear Iran. Berikut adalah butirannya. Ini adalah tuntutan Iran. Jaminan untuk tidak mengulangi perang. Penutupan semua pangkalan AIS di Timur Tengah. AS dan Israel perlu bayar pampasan penuh kepada Iran dan kumpulan pro-Iran untuk semua peperangan di rantau ini. Laksanakan undang-undang baharu di Selat Hormuz dan serah unsur media bermusuhan kepada Iran. Saya tidak pasti maksud mereka menyerahkan unsur kepada media bermusuhan dan sama ada itu termasuk business basics. Nasib baik bagi saya, nampaknya Amerika Syarikat telah menolak tuntutan ini. Sebelum kita masuk ke cadangan balas Amerika Syarikat, mari kita selami dengan lebih mendalam tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Iran. Perkara mengenai Selat Hormuz itu agak penting. Iran kini mahu menukar perairan antarabangsa menjadi laluan air kedaulatannya sendiri, mengenakan bayaran kepada kapal-kapal yang melaluinya. Kita sebenarnya sudah mula melihat perkara ini berlaku. Iran mengenakan bayaran sebanyak $2 juta setiap perjalanan kepada kapal-kapal dari negara seperti India dan China, hanya untuk melalui Selat Hormuz. Ini pada dasarnya adalah Iran cuba menjadi sebuah negara mafia. Seperti yang saya katakan, Amerika Syarikat telah pun menolak tuntutan-tuntutan ini. Dan inilah apa yang diminta oleh Amerika Syarikat sebagai balasan. Laporan Axios menyatakan tiada hubungan langsung antara Amerika Syarikat dan Iran, tetapi mesej disampaikan melalui perantara seperti Mesir, Qatar dan UK. Penting diingat, Oman tiada dalam senarai itu. Walaupun rakyat Oman pernah menjadi perantara dalam rundingan yang sedang berlangsung sebelum perang ini, itu sebenarnya satu perkembangan penting yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tetapi pertama sekali, ini 6 tuntutan AS. Pertama, AS mahu Iran tidak mempunyai program peluru berpandu selama 5 tahun. Kedua, tiada pengayaan langsung. Ketiga, penutupan tapak nuklear Natanz, Asfahan dan Fordo. Keempat, pemerhatian ketat ke atas sentrifug Iran. Ini juga penting dan akan kita bincangkan nanti. Kelima, perjanjian kawalan senjata serantau hadkan peluru berpandu maksimum 1,000. Keenam, tiada pembiayaan proksi seperti Hizbullah, Houthi dan Hamas. Tentang pampasan, AS sudah menolak, tetapi bersedia memulangkan wang Iran yang dibekukan. Pentadbiran itu berkata, Iran boleh memanggilnya apa sahaja dan anggap ia sebagai pampasan. Seperti yang anda perasan, kebanyakan tuntutan ini sama seperti sebelum perang, iaitu semasa rundingan. Namun, keadaan menjadi pelik kerana Oman ialah orang tengah rundingan nuklear terakhir. Dan selepas rundingan itu gagal, Menteri Luar Oman secara terbuka berkata sesuatu yang mengejutkan ramai orang. Beliau berkata, Iran telah terima banyak permintaan dari MAS. Jadi beliau tidak faham mengapa MAS lancarkan perang ini. Dengar sendiri. Apakah yang Iran telah bersetuju dengan anda yang belum pernah mereka lakukan sebelum ini? Perjanjian bahawa Iran tidak akan pernah memiliki bahan nuklear yang boleh menghasilkan bom. Ini adalah sesuatu yang tidak terdapat dalam perjanjian lama yang dirundingkan semasa zaman Presiden Obama. Kerana sekarang kita bercakap tentang sifar penyimpanan stok. Jadi bahan diperkaya boleh jadi bahan api nuklear untuk bom. Anda kata Iran tidak akan simpannya di negara sendiri. Mereka akan menyerahkannya. Mereka akan menyerahkannya? Mereka tidak akan dapat benar-benar mengumpul bahan itu yang akan membolehkan mereka mencipta bom. Tiada pengumpulan. Jadi akan ada sifar pengumpulan, sifar penyimpanan dan pengesahan sepenuhnya. Itu juga merupakan pencapaian yang sama penting saya rasa. Pengesahan penuh dan menyeluruh oleh IAEA. Stok sedia ada yang masih wujud. Barang-barang yang masih ada di Iraq. Saya rasa sekarang sudah ada persetujuan bahawa ini akan diturunkan grade ke tahap paling rendah yang mungkin. Baik. Ke tahap neutral, tahap semula jadi, yang bermaksud dan ditukar menjadi bahan api. Dan bahan api itu akan menjadi tidak boleh dipulihkan. Itu akan menjadi sesuatu yang signifikan.
Ia sangat signifikan, ya, dan saya rasa kita bersetuju tentang itu pada pandangan saya. Malah, dalam temu bual ini kemudian, beliau juga berkata bahawa Iran terbuka untuk membincangkan program peluru berpandu balistiknya yang merupakan salah satu isu paling besar jika kita dengar pegawai Iran bercakap secara terbuka. Tetapi perhatikan betul-betul kata-katanya. Beliau tidak menyebut tentang pengayaan sifar. Beliau berkata, Iran telah bersetuju untuk tiada pengumpulan. Sekarang saya akan jujur. Saya bukan pakar nuklear dalam apa-apa erti kata pun. Jadi saya tidak begitu pasti apa maksudnya. Tiada pengumpulan sepatutnya bermakna tiada pengayaan. Jika benar, kenapa beliau tidak guna kata itu saja? Dan kemudian di akhir klip yang anda baru saja tonton, beliau berkata beliau percaya bahawa terdapat persetujuan pada beberapa perkara. Itu juga agak mengelirukan. Adakah terdapat persetujuan atau tiada persetujuan? Kata-kata beliau percaya itu nampak agak mengelirukan, bukan? Kerana wakil Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner secara terbuka menyatakan Iran tidak setuju dengan permintaan AES. Dan kemudian, kita juga ada Menteri Luar Iran yang juga secara terbuka berkata bahawa Iran tidak akan pernah menghentikan aktiviti pengayaan dan tidak akan pernah menyerahkan peluru berpandu balistik. Jadi agak pelik apabila perantara lebih yakin selepas rundingan berbanding pihak yang berunding sebenar. Baiklah, mari kita selami perkara itu. Kerana sekarang kita ada lebih banyak maklumat tentang motif beliau berkata semua ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, hanya satu peringatan ringkas untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar membantu kami, terutamanya ketika melaporkan tentang perang ini. Kini, bukan sahaja Menteri Luar Oman membuat kenyataan tidak masuk akal sebelum perang, malah selepas perang bermula, beliau melancarkan kempen mengkritik Amerika Syarikat. Beliau menulis artikel di The Economist, menyatakan Amerika merosakkan rantau ini dengan melancarkan perang yang tidak perlu. Beliau menyatakan dalam artikel itu bahawa kita hampir mencapai perjanjian bersejarah dan kini Oman tidak lagi terlibat dalam rundingan akan datang. Amerika Syarikat lebih suka Qatar, Mesir atau British sebagai orang tengah berbanding Oman. Jadi, memang ada sesuatu yang berlaku. Kini kita tahu apa yang berlaku. Maklumat ini dari Program Tenaga Nuklear PBB. Ketua agensi ini, Rafael Grossi dari Argentina, bertugas memeriksa negara yang menandatangani perjanjian NPT, iaitu Perjanjian Larangan Penyebaran Senjata Nuklear. Negara-negara ini telah bersetuju untuk tidak membina senjata nuklear. Jadi mereka perlu membuktikan bahawa mereka tidak menggunakan tapak nuklear tersembunyi untuk membina senjata nuklear. Agak-agak apa? Beliau sebenarnya berada di bilik ketika rundingan antara Amerika Syarikat, Iran dan Oman sebagai orang tengah berlangsung. Dan beliau berada di sana untuk memastikan semua butiran teknikal bagi apa sahaja yang dipersetujui difahami dengan jelas oleh semua yang terlibat. 2 hari lalu, beliau berkata sesuatu yang bertentangan dengan usaha Oman selama ini. Beliau secara terbuka menyatakan tiada perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Sila dengar. Adakah anda fikir anda boleh menghidupkan semula sebahagian daripada perjanjian itu yang sedang diusahakan sebelum pengeboman bermula, di mana Iran akan mencairkan uranium mereka? Menteri Luar Oman dalam program ini berkata, Iran setuju tidak simpan stok langsung serta bersetuju hantar bahan itu keluar dan cairkan ke tahap lebih rendah. Ya. Adakah benar wujud peluang capai perjanjian? Beberapa jam sebelum pengeboman, beliau berkata keamanan mungkin dicapai. Selagi ada rundingan, sentiasa ada kemungkinan untuk mencapai persetujuan. Kita tidak boleh menafikan perkara itu. Tetapi anda percaya Iran benar-benar memberi pilihan? Perbincangan diadakan tanpa persetujuan. Tiada persetujuan semasa pengeboman bermula Jumaat itu. Menteri Luar Oman berkata beliau perlukan 90 hari lagi. Adakah perjanjian sebenar akan berlaku? Mungkin saya rasa saya memuji usahanya. Saya sangat menghormatinya. Saya rasa dia benar-benar berusaha bersungguh-sungguh. Dan kami telah berbincang panjang. Dia menjemput saya masuk sudah tentu bersama 2 pihak yang bertelaga hari ini. Kami berbincang dengan jujur dan mendalam. Jadi tidak boleh dinafikan. Kemuliaan. Usaha seseorang yang cuba menghalang peperangan dan saya memuji itu sebagai seorang diplomat. Beliau sangat diplomatik dan berkecuali. Tidak menuduh Menteri Luar Oman berbohong, beliau hanya menyatakan yang didengarnya ialah perbincangan dan tiada persetujuan dicapai. Saya ingin beri sedikit latar belakang tentang lelaki ini kerana ramai mungkin kata dia pro-Amerika dan sebab itu menyokong cerita Amerika Syarikat.
Tetapi Rafael Grossi telah terlibat dalam diplomasi nuklear selama 40 tahun. Dia bukan orang Amerika, dia orang Argentina. Malah, dia pernah menerima kritikan daripada Amerika Syarikat, Iran, Rusia dan China. Semua pihak. Ramai tidak berpuas hati dengannya kerana dia selalu neutral, tidak memihak sesiapa. Dan di sebalik semua ini, walaupun negara-negara mengkritiknya pada tahun 2023 apabila beliau dilantik semula dengan undian sebulat suara. Negara seperti Rusia dan China yang bukan peminat Amerika Syarikat menyokong beliau kerana tugasnya dilaksanakan dengan baik. Mereka melihat beliau sebagai tokoh neutral yang cuba mencegah penyebaran senjata nuklear. Selepas Ketua Tenaga PBB kata tiada persetujuan, bagi saya, kenyataan Oman tidak masuk akal. Jelas Iran tidak mahu melepaskan cita-cita bom nuklear atau menghentikan pengayaan. Jadi bagi saya, tidak masuk akal Oman mempertahankannya. Padahal Iran telah mengebom Oman sejak perang bermula. Jadi ia tidak masuk akal bagi saya. Sekarang, jika anda seseorang yang lebih arif tentang politik Timur Tengah berbanding saya, mungkin anda boleh terangkan kepada kami di ruangan komen. Oman kini dikeluarkan dari rundingan akibat tindakan mereka sendiri. Fikirkan apa yang anda mahu. Ini bahagian yang lebih menarik. Rafael Grossi berkata, sesuatu yang semua harus faham. Tiada peperangan mampu memusnahkan program nuklear Iran. Perjanjian nuklear penting untuk pastikan Iran tidak dapat senjata nuklear. Perang hanya memberi lebih masa kerana Iran kini tidak mampu segera mendapatkan senjata nuklear. Ini bermakna mereka perlu menilai semula sama ada berbaloi mendapatkan senjata nuklear. Namun perang itu tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya beri ASRAM dan dunia lebih masa. Sila dengar. Sekali lagi, merujuk kepada JCPOA. JCPOA adalah berdasarkan atau diasaskan kepada jenis sentrifug yang sangat primitif. Sekarang Iran mempunyai mesin yang paling canggih, pantas dan efisien yang wujud, dan mereka tahu bagaimana untuk membuatnya. Dan di samping itu, mungkin ada tempat di luar sana yang bukan tempat nuklir. Jadi maksud saya, ia boleh jadi sebuah bengkel, berpuluh-puluh bengkel yang wujud, dan keupayaan ini memang ada. Inilah sebabnya saya katakan bahawa kita masih perlu mencari satu kerangka yang dipersetujui yang akan memberikan kita kejelasan dan gambaran yang jelas tentang di mana mereka berada, ke mana mereka ingin pergi. Perang ini tak akan hancurkan cita-cita nuklear Iran. Saya akan katakan mana-mana perang. Kecuali jika ia perang nuklear dan anda memilih kemusnahan tak terjangka yang kita harap takkan berlaku. Sekarang, biar saya cuba terangkan tentang isu sentrifug yang baru saja dia sebutkan tadi sejelas yang saya mampu. Sebagai amaran awal sebelum saya cuba, saya bukanlah seorang saintis nuklear. Jika saya silap dan anda lebih tahu, sila komen di bawah. Sentrifug ialah mesin memperkaya uranium. Dan apabila anda telah memperkaya uranium sehingga ke tahap tertentu, 90% anda boleh menggunakannya untuk membina bom nuklear. Sekarang, perkara penting yang perlu kita ingat ialah Iran kini mempunyai sentrifug yang jauh lebih canggih berbanding yang mereka miliki pada tahun 2015 ketika terdapat perjanjian nuklear antara Amerika Syarikat dan Iran. Lebih penting, mereka bukan sahaja ada sentrifug canggih, malah tahu cara membuatnya. Pengetahuan itu tak boleh dimusnahkan dengan bom, seperti yang anda dengar dalam klip tadi. Bukan hanya satu atau dua orang yang tahu tentang perkara ini. Ia telah tersebar dalam kalangan komuniti saintifik mereka. Dan itu bermakna ia adalah sesuatu yang kita perlu sentiasa ingat. Ini tidak bermakna kita sudah melepasi titik tamba kembali. Walaupun ada yang cuba gambarkan begitu di media sosial. Walaupun ada pengetahuan, membina ribuan sentrifug dan memperkayakan uranium dari tahap semula jadi hingga 90% mengambil masa setahun atau lebih. Iran masih boleh cuba dapatkan senjata nuklear pada masa depan. Tapi kini, ia akan ambil masa lebih lama berbanding sebelum perang ini. Sekarang, inilah kad Trump yang benar-benar dimiliki oleh Iran. Tiada niat berjenaka. Mereka mempunyai 400 kg lebih kurang 900 paun uranium yang telah diperkaya sehingga 60%. Kebanyakannya di Asfahan dan tertanam bawah tanah. Walaupun kini bukan dalam kawalan Iran, ia tetap penting meningkatkan tahap pengayaan
dari 60% ke 90% adalah lonjakan singkat berbanding bermula dari awal. Ia lebih cepat dan perlukan kurang peralatan. Jadi Iran juga perlukan masa lebih singkat untuk bina peralatan. Mereka sudah ada uranium 60%. Jadi tak perlu banyak peralatan. Harap anda faham maksud saya. Ini bermakna perjanjian masa depan dengan Iran mesti menangani stok simpanan. Jika tidak, perjanjian itu tidak bermakna. Seperti dibincangkan awal video, diplomasi telah bermula apabila kedua-dua pihak mengemukakan tuntutan. Tetapi sekali lagi, seperti yang anda semua lihat daripada tuntutan tersebut, kedua-dua pihak masih sangat-sangat jauh daripada benar-benar bersetuju dengan sebarang bentuk perjanjian kerana tiada siapa yang benar-benar mengalah dalam rundingan berbanding ketika perang ini mula-mula tercetus.